Kerajaan madani tapi denda pun dah mahal dah. RUU Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan juga Pembersihan Awam Akta 672 yang terpakat untuk 7 buah negeri telah pun diluluskan beberapa minggu lepas. Daripada Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan juga wilayah Persekutuan KL dan juga Putrajaya. Sebab orang sekarang dah tak takut dah nak buat salah, ada hukuman pun tetap buat salah. So apa solusi? Perketatkan undang-undang dan juga hukum sebab orang kita tak faham bahasa. Jadi lepas ni kalau korang buang sampah, lepas tu kantor yang korang boleh kena community service up to 12 hours. Bahkan even kalau korang buang rokok ataupun sampah kecil ataupun tisu sekalipun, korang boleh kena denda up to beribu-ribu. Kerajaan dah penat nak uruskan sampah, korang belajar civic pun korang tak faham-faham. Jadi mungkin bila praktikal baru korang faham. Dan kalau korang perasan punca kenapa longkang tu boleh tersumbat adalah because of sampah. Jadi bila longkang dah tersumbat, dah clog, kenalah unclog. Kalau tak nanti boleh kena banjir gila pula. Dan siapa pula yang buat kerja kutip sampah dan juga uruskan sampah ni? SW Corp. SW Corp ni adalah satu agensi persekutuan di bawah KPKT yang mana dia mentadbir, mengawal selia dan juga menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan pengurusan sisa pekerja dan juga pembersihan awam di bawah Akta 672. Dan diorang ni juga adalah entiti yang memastikan sebelum, semasa dan selepas program tempat tu bersih. Macam dekat acara larian mapa dekat JB dan juga Putrajaya baru-baru ni, sebelum program tu start, dia buat flushing dekat jalan sebab dia nak pastikan kawasan tu betul-betul bersih. Macam kalau korang tengok kan sambutan mereka baru-baru ni, sebelum program tu start, dia kena buat flushing dekat jalan untuk pastikan jalan tu betul-betul bersih. Dan semasa program pula, diorang pastikan peserta ataupun orang yang datang ni kena pastikan diorang ni buang sampah dekat tempat yang sepatutnya lah, dekat tong sampah lah. Diorang ni jugalah yang akan sediakan tong sampah dan diorang pegang plakat jangan buang sampah merata-rata. And even after program, SW Corp kena pastikan tempat tu bersih macam mana sebelum program. Tak kisah malam ke siang, diorang kena buat kerja. Walaupun kita ada SW Corp untuk jaga persekitaran kita, tapi kesedaran orang kita ataupun civic orang kita masih lagi rendah bila kita cakap pasal sampah. Bila kita tak jaga benda kecil-kecil macam ni lah, lambat lagi kita nak jadi macam negara maju.